Seorang lelaki lemah selalu dibuli di sekolah sehingga remaja. Akhirnya dia belajar Muay Thai sehingga terpilih untuk masuk pertandingan. Setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih, dia akhirnya mendapat peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan. Kini, dia bukan lagi mangsa, tetapi seorang pejuang yang berani. Kemenangan ini bukan hanya tentang gelaran, tetapi juga tentang perjalanan yang telah dilaluinya. Dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan semua orang bahwa dia lebih daripada apa yang mereka sangka. Kini, dia menjadi sumber inspirasi kepada ramai, menggalakkan pelajar lain untuk menghadapi cabaran dengan berani. Dia menunjukkan bahwa setiap orang boleh berubah dan mencapai kejayaan jika mereka berusaha. Dengan menyebarkan semangat keberanian kepada generasi muda, dia membantu membina keyakinan dan memberikan harapan kepada mereka yang pernah merasa terpinggir. Kekuatan bukan hanya terletak pada fizikal, tetapi juga dalam hati. Kejayaan dan keberaniannya telah menarik perhatian di peringkat antarabangsa. Dia bercakap kepada orang ramai dengan berani, mengubah hidup manusia lain di seluruh dunia. Dia tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga mencipta sebuah komuniti di mana semua orang boleh berkongsi dan belajar satu sama lain. Impiannya adalah untuk melihat lebih ramai orang bangkit dan menyokong antara satu sama lain. Dengan setiap inisiatif yang dia mulakan, dia memperlihatkan bahawa perubahan boleh berlaku apabila orang bersatu. Dia telah menjadi suara bagi mereka yang tidak mempunyai peluang untuk bersuara. Penghargaan ini adalah bukti bahawa usaha dan ketekunannya telah membawa perubahan nyata. Dia berharap kisahnya akan memotivasi lebih ramai orang untuk berjuang demi impian mereka. Kini, dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk membimbing generasi baharu. Dia percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi yang luar biasa yang hanya menunggu untuk diterokai. Dengan platform yang lebih besar, dia terus menginspirasi dan memberi suara kepada golongan muda di seluruh dunia. Misinya adalah untuk memastikan bahawa tiada seorang pun merasa terasing dalam perjalanan mereka.